Hello remaja semua. Untuk video kali ini saya akan bermain game Sonic Rumble. Game dia macam lebih kurang macam Fall Guy. Sikit-sikit macam tu lah. Tapi goal untuk game ni kena kumpul ring paling banyak. Nama dia memang big lah. Ini karakter-karakter yang kita boleh dapat nanti. Macam sini kita ada Silver, Sonic, Shadow ada. Yang saya kenal lagi Tails, Dr. Eggman, Rouge ke Rogue, entah lupa nama dia. Ni apa, Chaos ke? Bukan, ingat Chaos. Oh, Super Monkey Ball pun ada. Banyak lagi, tapi yang saya banyak tak kenal lah. Quicksilver. Boleh lah, banyak karakter. Oh, Metal Sonic lah. Okay, macam saya kata tadi, gameplay dia macam Fall Guy yang dekat PC apa semua tu. Cuma main goal untuk game ni kena kumpul ring paling banyak sampai ke stage yang last. So dekat situlah kita menentukan siapa yang pemenang. Dia ada 3 round, jadi kena survive lah semua tu untuk sampai ke final. Game ni saya main dekat handphone Android. Lepas tu saya pakai joystick untuk senang sikit kawal kot. Boleh je nak pakai tangan, pakai jari touchscreen pun boleh, tapi saya lagi suka pakai joystick. First map, jangan sentuh jelly purple sampai ke guys sampai tamat. Tapi kalau boleh sambil tu collect ring paling banyak. Senang kita nak sampai dekat final nanti. Dah ada dah. Mulakan. Oh tak ada langgar. Ingat boleh panjat. Bahaya. Teleport sini. Kalau jatuh ni tak tahu. Sikit. Puas ke. Dapat tengok tu. Ni tak boleh sentuh kan. Nanti dia slow. Ni boleh serang kalau nak dapatkan ring banyak sikit. Ni boleh ambil untuk pakai. Kita dapat shield. Kita dah ada berapa ring? Hampir 200 elak. Ni terdapat peti. So orang tak boleh dekat dengan kita, bahaya. Game ni jangan kena pukul. Kalau kena pukul, ring tu hilang sikit. Sempat tak? Okey, sempat. Baik sikit sini. Tempat ketiga dengan ring 1000 lebih. Bolehlah. Okey, round pertama sudah tamat. Dia akan singkirkan orang daripada 24 jadi 18 saja. 16. Mari teruskan ke pusingan kedua. Kita tengok map apa yang dia bagi. Green Hill Survival. Macam mana saya tak tahu. Saya tak pernah main map ni. Tapi rasanya
Kena lari daripada robot ni lah kot. Yo. Jangan dekat dengan dia je lah. Itu je lah. Jangan lupa sambil tu collect. Boleh ambil tak? Kenapa? Sikit je. Terkejut saya. Ambil. Boleh pakai. Apa ni saya tak tahu. Diserang orang untuk curi dia punya ring. Nampaknya kita selamat di pusingan kedua. Kita akan pergi ke final round, pusingan yang terakhir. Tinggal 8. Tinggal 8 orang. Okay. Masa ni kita dah ada 2000 lebih ring. Jadi untuk final round ni, dia akan tentukan siapa yang menang ring paling banyak. Pinball Carnival ya. Hit the bumper to earn ring. Use the spring that appear mid-match. Okay, standby. Buat masa ni kita dekat tempat kedua. Macam tu cara dia. Kita cuma kena langgar bumper je untuk dapatkan banyak ring. Macam tu. Ya betul. Alamak. Tolak 50 ring je. Nice. Nak ambil benda tu susah ni. Alamak, kita tempat ketiga lah. Kena serang tempat ketiga balik. Nampaknya untuk pusingan yang terakhir kita menangkan tempat ketiga. Amy menang dengan 6,000. Banyak. Kita naik level. Rasa macam nak cuba main lagi lah. Kita bermain dekat Green Hill Run 3. Nampak mudah, tapi tak tahu. Boleh cuba. Dash to the goal. Lama skin dia. Legendary ya. Apa tu? Map ni best tau. Laju tu rasa. Alamak. Ya, sini. Laju lagi. Lagi. Alamak, terlanggar. Macam game Sonic. Betul lah. Apa tu?
Kena musnahkan ni untuk lepas. Dah buka baru masuk. Alamak. Alamak, buka lah. Oi. Nak tunggu dulu. Mana? Hui. Jauh mana dia punya perjalanan ni. Alah, terlepas. Sakit lah. Buat lagi. Kita terselamat. Dan kita akan maju ke pusingan kedua. Sekejap kan, tinggal 16 sahaja. Selalu kalau skin mahal yang power main, kita dapat Green Hill Hunt untuk round kedua. Oh, kita kena cari 3 flag. Saya tak pernah main map ni. Oh, dah beritahu kat situ map dia. Okey. Alamak. Map 1. Cepat. Map kedua. Jangan ambil. Okey, kita dapat. Kita kena ambil map ni. Ya, kita dapat. Untuk round kedua, kita selamat. Lepas ni kita akan pergi ke round yang final, yang terakhir. Starlight Carnival Ring Battle. The more lap you complete, the more ring you earn. Oh, maksudnya map ni berlumba je lah kot. So, siapa paling cepat lah ni? Laju lagi, nakal. Oh, alamak, jatuh. Alamak, jatuh pula. Kita tempat ke berapa? Keempat. So, ring kita tak banyak lah. Oh, kita dah betul kat situ. Alamak, jatuh lagi. Ya. Kita dapat. Lap yang kedua. Lap yang kedua. Kita tempat kedua. Alamak, jatuh pula.
Tempat kedua lah. Dah agak dah mesti dia menang. Fancy dia punya skin. Sikit lagi nak menang. Tempat kedua. Boleh lah tu. Kita terima. Wah, kita dah boleh belilah skin Sonic. Yeah. Hero kita Sonic. Pakai. Seems like you still got item left. Try to collect more skin. Okay, macam itulah cara bermain dan macam mana seronoknya saya tak pasti, tapi untuk saya seronok lah main dia. Game Sonic Rumble. Boleh cuba, kalau nak main kena download dulu lah. Baik, sampai sini sajalah untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Bye.